Ni Nothing Phone 3A Lite, yang ni CMF Phone 2 Pro. Nampak macam lebih kurang sama je kan? Sebab yelah korang tengok dia punya camera placement tu, sama je, saiz pun sama. Tapi aku tunjukkan sikit lah apa benda yang best dan apa benda yang tak best tentang phone ni. Material dekat belakang ni dengan depan ni, dia ada satu protection tu yang dipanggil dengan Panda Glass. Kiranya walaupun dengan IP ratingnya yang agak rendah dengan IP rating 54, tapi dari segi ketahanan kalau terkena jatuh ke atau impact lah kan, senang cerita, dia boleh tahan sebab adanya Panda Glass. Macam yang kita nampak dekat mana-mana phone 3A series. Dan lagi satu, kalau nak compare pula dengan CMF Phone 2 Pro ni, yang ni dia ada OIS. Kamera dia ada OIS. Kalau yang ni dia tak ada OIS. Kiranya satu penambah baik lah kalau korang nak dapatkan gambar yang sharp, lepas tu video yang lebih stabil. Cumanya yang tak bestnya pasal Nothing Phone 3A Lite ni, dia punya camera placement tu memang nampak sama. Tapi dari segi spek, ada beza dia. Kalau untuk CMF Phone 2 Pro ni, dia ada kamera telefoto. While Nothing Phone 3A Lite ni, dia tak ada kamera telefoto tau. Tapi dia orang bagi dengan kamera makro dengan 2 megapiksel. Dan satu lagi yang tak bestnya pasal phone ni adalah glip light. Yang biasa kita tengok dekat mana-mana phone 3A series ataupun Nothing Phone 3 series kan. Dia ada lampu yang banyak berjoget lah dekat belakang ni. Tapi yang ni, dia ada satu dot je kat bawah ni. So, bila nak synchronize dengan mana-mana ringtone kan, dia nampak bosan sangat sebab satu dot je. Kiranya light tu tak berapa nak macam joget dekat belakang ni. Sayang sekali. Harga yang dijual RM1,199. Dia up sikit harga tu daripada CMF Phone 2 Pro yang ada telephoto kamera. Mungkin sebab nama Nothing tu sendiri dan material yang ada dekat panel belakang ni. Tapi macam tak justify sangat lah dengan spek yang ditawarkan tu. Kesimpulannya kat sini, kalaulah korang pengguna CMF Phone 2 Pro, aku tak sarankan untuk korang upgrade CMF tu ke Nothing Phone 3A Lite. Sebab dengan spek yang ditawarkan tu tak jauh beza sangat. Sikit je.